Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara untuk membuka kabin filter Toyota Vios. Pertama sekali kita perlu buka dashboard ni. Okay, lepas kita dah buka, kita nampak ni cover kabin filter. Kita tolak ni sikit, kita buka dia, tarik keluar. Ya, dah nampak dah ada punya kabin filter. Kita boleh tarik dan keluarkan. Kita tengok hasilnya macam mana. Ya, kotor sekali. Kalau kita dah keluarkan, kita nak buat apa? Bersihkan lah, apa lagi. Okey, gas. Okey, lepas kita dah bersihkan, kita boleh pasang balik. Masukkan punya kabin filter. Tutup balik. Ini ada tulisan up. Ini dekat atas. Macam mana? Begini. Okey, kita pasang sama, kita boleh pasang macam biasa. Okey, dah siap. Bye bye.